Yang paling best ni unlimited beef. Ambil je banyak. Alright. Look. Ni tteokbokki. Tteokbokki ada macam-macam jenis. Unlimited refill. Wish. Enoki of course. Ini cara-cara nak buat sos dia. Ni campur ni jadi ini, ni campur ni jadi ini. Macam roast sauce ni dah siap. Tapi kalau nak buat sendiri, tteokbokki dengan krim, tak apalah, ambil yang dah siap lah. Unlimited refill. Yang aku ambil ni roast sauce. Rasa dia creamy, agak spicy lah. Aku suka spicy sikit. Rasa memang berbeza daripada hot pot yang lain. Dan dia enjoy lah untuk makan dengan bahan-bahan yang ada dekat sini. Roast sauce ni dia antara favourite lah orang ramai dekat sini, right? Wih, ayam ada macam-macam Boleh lah ambil satu-satu Look. Settle. Ni lepas makan nanti, kalau dah nampak dia jadi macam ni, boleh masak nasi goreng. Jom. Tak jadi masak sendiri, ada orang masak kan. Tak mau. Ini nasi goreng dengan barang yang diambil tadi. Oh, macam tu. So kalau tak nak masak sendiri, boleh minta masak kan? Nasi goreng masyarakat Korea. Sedap juga. Tak ada orang buat kat Malaysia. Kedai-kedai tom yum Tibialan tu, tolonglah buat. Berapa baloi? RM33.80. Duki ni ada dekat Sunway Pyramid LG1. Buka dari 11 pagi sampai 10 malam. Kita ada kimas. Ya, apa benda dalam bahasa Korea? Kamsahamnida.